seorang hartawan memesan semangkuk mi daging lembu berharga RM15. Terima pesanan, dia menggaul mi tetapi hanya jumpa sekeping daging lalu menelefon untuk membuat aduan. Tidak disangka, pemilik kedai memberi alasan dengan penuh yakin. Walaupun cuma satu keping, itu tetap daging lembu, betul kan? Selepas itu, dia mematikan telefon, membeli sekilo daging, tuang ke mangkuk mi, lalu memuat naik gambarnya ke ulasan kedai. Dia menulis, sangat berpuas hati. Pemilik kedai sangat baik hati, siap bagi banyak daging macam ini. Memilih kedai ini memang keputusan tepat. Beberapa hari kemudian, kedai itu menerima banyak aduan 1 bintang, diturunkan dari platform dan ditutup. Inilah yang dipanggil puji dulu, tamatkan kemudian. Dalam perjalanan pulang, hartawan meletakkan sekantong besar daging salai di tempat duduk penumpang. Dia singgah beli minuman dan terlupa mengunci kereta. Bila kembali, daging salai itu sudah dicuri. Melihat rakaman dashcam, rupanya seorang nenek bersama seorang kanak-kanak yang mengambilnya. Dia membuat laporan, tetapi polis berkata, nilai barang terlalu kecil untuk dibuka kes. Dia segera berkata daging itu sudah luput dan direndam racun tikus. Saya bawa balik ke kampung untuk memerangkap tikus. Mendengarnya, polis segera menghantar orang untuk menyemak kamera keselamatan. Tidak sampai 30 minit mereka menemui pelakunya. Nenek yang mencuri itu ketakutan sampai lutut menggigil, tak mampu berdiri tegak. Ini dipanggil guna racun lawan racun. Dalam kejadian lain, lori kapas milik hartawan itu telah ditimbang sebelum bertolak dan disahkan tidak terlebih muatan. Namun, di pusat pemeriksaan, mereka bilang muatan melebihi 50%. Walaupun menjelaskan, mereka tetap tidak percaya. Lori digari, denda RM900. Berunding lama pun tidak berhasil, dia akhirnya terpaksa menerima denda itu. Saat kembali mengambil lori, dia membawa seorang peguam. Peguamnya menjemput badan timbang bertauliah untuk pemeriksaan semula. Hasilnya, lori itu sama sekali tidak terlebih muatan. Ketika itu, hartawan berkata, separuh kapas dalam lori saya hilang ke mana? Dalam laporan jelas tertulis saya terlebih muatan 50%. Jadi bahagian lebih muatan itu sekarang di mana? Saya mahu menuntut kembali barang yang hilang itu. Dia mengemukakan saman ke mahkamah terhadap pusat pemeriksaan. Akhirnya, pusat pemeriksaan mengakui kecuaian mereka yang menyebabkan kehilangan barang dan membayar ganti rugi beribu-ribu ringgit. Dalam hidup ini, perkara yang paling berkuasa bukanlah wang atau kuasa, tetapi cara berfikir secara strategik. Jika anda sering rasa diri terlalu jujur dan lurus hingga tidak tahu bagaimana menangani sesuatu dengan bijak, saya sarankan anda walaupun terpaksa berjaga sampai pagi, tetap perlu habiskan buku Muslihat ini. Selepas membacanya, anda akan berpeluh sejuk apabila sedar bahawa selama ini anda bekerja hanya dengan semangat dan kerajinan, ibarat berjalan berkaki ayam di atas bara api. Namun, banyak kali masalahnya bukan kerana anda lemah, tetapi kerana anda belum mempelajari kebijaksanaan daripada orang yang terdahulu. Buku ini bukan sekadar himpunan muslihat, tetapi juga satu sistem pemikiran yang mendalam. Ia mengajar anda cara menyusun keadaan, cara menilai masalah dan dari situ membantu anda memecahkan batas diri serta mengubah keadaan sepenuhnya. Inilah buku panduan strategi yang benar-benar boleh mengubah nasib anda. Anak muda yang membacanya awal boleh menjimatkan 20 tahun hidup daripada tersesat jalan. Sesiapa berusia 40 tahun yang membacanya masih berpeluang mengubah hala hidup untuk kali terakhir. Jangan tunggu hingga terhimpit oleh sewa dan bayaran kereta sampai sesak nafas, barulah teringat membuka buku ini.